Jadi ke malam tu Nation FM bisik special, bisik maya kita serius, bisik maya kita ketawa. Tang ke malam tu bisik special ianya horror Nation FM. Untuk malam tu kita dekat dengar cerita randau, cerita ti bulak, cerita ti amat. Ni kau kita dekat percaya sidak kebuyan tau tidur tau mau anang dengar. Tapi entik kita kak ni kau kita nyemak kita tebuyan anang nyelah kami. Jadi ke malam tu start Mel. Jadi ke malam tu kami ba HQ Events Nation dekat berkongsi cerita nak keseram tang cerita tu tadi amat ngagai kami ke nusi cerita ke kalak bisik pengalaman seram. Tahu ni ko pengalaman dia meh kita ke bisik dengan Nation FM tu. Harap kita semua terperinang ngau anang kami bertajuk. Ya. Okey. Cerita tu. Okey, aku start dulu cerita aku musik ke cerita tu kalau di okey cerita tu cerita tu pengalaman. Pengalaman aku ndak start hari tahun bila aku gemit mainnya dia ba stampian kah? Bukan ini nak buat stampian saya kok. Bak kucing. Kucing. Mana tu ingat baru rumah lama maya akik ko gitu. Mayanya areanya sekitar area keras ke bah. Salah. Sio Candies. Sio Candies. Nama yang pun dah. Sio Candies. Apu aman maya agak niat. Ya selalu gagai dah semua. Dah cousin ku ke siapa nya ke Ngaus Wave nya drama ke nya ke lagunya bini ya. Dia mayanya subak. Setiap kali kami nemui dia. Sikit kak kena mana? Subak nak mau kena mati sawan nama tanya nan tu sure. Punya dah semadi dah besar. Dia mendah selalu medak teh mansa dia memalam hari. Baka ini kita nyebutnya. Anto make ya baju bubura buat tapi sebenarnya aku nak kalau medak teh begini. Mansa ba parit limpas teh kenya. Kadang-kadang yang medak tubuh jelo, pala lembu, mensia. Kalau mendak tapi kenya ayatnya agak batas bangun, batas Prabu. Namun tak tanya. So, ya kalau mendak sampai sakit ya. Kami tu subak nak percaya mek ya. Benar mek aku meniak. Ya, tu sampai bergetar. Keluar aku mendak. Ni. Nadai. Agi met menya. Udahnya tahun 1999 bisik pelaki baru. Dah besar lagi lah, kira bakal baru habis ADYC camp. Kira bakal baru dah aktif gereja. Kalau kan siakan dia ngambas ke baru. Ngam ke. Teringat ke kisahnya subak Ramadah. Lagi bisik ke temu bunyi pelek-pelek dia. Mansang lah ko cousin ko kindo kia di rumah. Buka pintu belakang. Lepas nade udah dia lagi dah. Masuk aja rumah. Mayanya aku kira udah ngelala lah. Uleh bisik ability ngasai. Nak boleh medak ngasai. Apa sekut dah lama. Masuk dalam sedangkan tempatnya luas. Nadi bisik perabuat semua. Tapi pakak nadi luar dekat jalan. Nama saya pengalaman aku nadi ngumanya tu aku just ngumanya. Okey bisik entity, bisik force. Nikik ke atas, ngagai bilik di atas. Oh po amat pama bilik sitai. Buka. Berat pintu. Terus mati terjuk memapap angin. Debu. Dia lupa cerita.
Nyok aku start first aku nyelguk bulu macam aku bisik give boleh ngasai. Terus semak aku ngagai teluak. Selalu berteluak sudah. Nyari Bila mandai. nama kebuah ni. Kami. Nak paling bersih daripada setemu. Mayo ke kau beli Tempat. Engkau ke semak lagi ngau air. Dapat air selalu kita nyebut bisik berkaitan dengan apabila bisik hantu ke apa air lah hantu macam air tu nak boleh jawab. Bisik aku bisik dah baca pasal air tu tadi nyimpan memori. Engkau dia sudah depan nanti pasal hantu dan muku keni sudah tahu ngelumpat depan tentangnya nyak first pengalaman aku ngau utai berketau kira bakal ngasai nak dai aku tanya berjakong aku tapi ku tak nak mai asai deh medak lah so nyak salah satu lah orang ada pun tak nak ka kuliah ke nak kalau medak tamah kia tidak mandi. Bisi kita dipikir ke antara logik nak logik. Ya. Hantu. Kepercayaan orang ngagai hantu. Okey, apa asal dunia tu lama kita berdoa menerokai semua. So bak penemu kita asal kita orang mayo percaya ke hantu ke percaya ke ketara Di zaman dia tahu kan. zaman dia tu. Orang dia tahu di zaman dia tahu. Yang kepercayaan tu. Kita boleh merek 40%. Sebab orang dia tahu kan. Dah kau teknologi dia tahu kan. Dia selalu mendak video hantu. Sampai nak takut hantu. Ya dah. Kecuali entahlah orangnya orang pedalaman kampung. Tidak ya ge. Yang kenya. Dan kia ana tu pas semua di jalan sudah mesti nego apa makai lo kan. Banyak dah. Tidak tahu kan. Macam tanya berkitai bandar gitu. Bisa orang bandar percaya. Nya aku berani madai 50 ya 50. Udah tanya. Ada lagi tanya. Ni. Macam benda-benda ngasai-ngasai. Okay, mas meda ngasai and then nak gaku nanti dilalai ke antu kalau bukan dilalaikan tu ditesat ke sida kok sida bagi aku laban kami nak terlebak ke tempatnya apa nama area na jauh area itu labang kah Lab
Kami mayanya pergi sekolah, kami bisik pulai gawai dengan rumah kawanku labang dia. Aku tidak kawanku semua. Gawai kiak lah kami. So mayanya jaga kami nak telebak tempatnya. So mandi sungai ke belakang dengan jalan belakang. Hari dekat lemai. Nak umbah ya Jawa diri dah lah nak telebak tempatnya. Mungkin lah ngagi sungai ke mandi lah kami nyudah ke lemai dan nyudah ke malam okey. Kapulai dah nya. Kapulai mansang pulai kami. Mai kami mansang pulai. Dah lah nada bisik mai lampu picit, nada bisik mai cuma mai lighter aja okeynya boleh buka. Tang tiba tak hujan. Hujan nak balat hujannya. Lalu slowly tak nama tak lalu nada ketemu ke jalan. Lama diri nama tanya aku kan nama kita tu nak ratai nak nemu siko-siko yang nemunya kesal bah dia ke kawanku sikonya tak untuk merani ke diri tapi kenapa aku mayanya makin kami berjalan nu tempat yang bakal ke tempat yang sama aja pelik aku so kesal aku kesal laban antu kapal laban nak untuk cak kenyak aku nak temu nah dah kesal laban nama tu kena tersesat odanya bisik sekali lalu start nyium bau wangi ko munyi ko nama tu si bau wangi dok kawan ku pucat muai anaknya putih siapa tu nama hal aku laban aku sikit nak cak tanya blur abah aku so macam anaknya pun nak berunding aku lah jalan balik adanya bisi rumah dalam hutannya yang pelik ya begininya nak ukukanya langkau rumah usang warna putih bekas style British kak mansang kia laban hari hujan nak nyala nadai nya hanya rego bulu ko agi ingat aku agi ingat laban aku 4 tu buah kami mai tu sat mana blur yo selama laban lalu nanti ketemu jalan deh nak lihat aku ngolo dah nya aku kena nemu hutan tu aku ngolo kau nak pati aku engka kaban punya ngemelai mai kami tu tersat okey aku percaya tanya tak aku terjak aku tak titi aja apa datai ke akhirnya gagal aku mendak rumah pai tapi ba kan tu kandang babi ukai jalan ni ukai nien kami dah tadi tu setahu je sepeto adanya nur kami aku nak amah hebat ko tu parit nien kandang babi baru rumah panjai kayu kena limpas kau. Biar aku limpas nak. Lalu kau pula ya agak licin. Dah dulu aku terangkah balas kawanku biar nengah jalan tising lagi sampai ujungnya. Aku masuk ngis ke rumah orang. So nya lah pengalaman pertama aku terkena tepelek aneh. Daripada ada jauh-jauh. You kena ke. Amanya lain rumahnya putih pucat. Okey putih ya. Putih ya. Rumah. Okey, aneh ya. Pintu nak pintu bisi tingkap. Kenapa pasti ko? Ya pandai tapi Prabowo besar. Ya bakar rumah British. Bakar rumah Hansel and Gretel, rumah ke rutinya. Lebih kurang macamnya. Ya macam pondok tapi bukan pondok. Mana nak agak gamal. Nak dah ke muda orang. Kekilat hujan batas ke kediri. Kak madah putih hendak ke biru bisik pucat bisik. Nadai ke benda orang. Nadai ke ningau tai. Nyium bau bisik. Berapa kali aku nyebut nyium bau. Macam nak siapa nak wangi ke aku? Blur. Kawan macam pucat ni aku nyebut. Aku banyaklah pengalaman aku menua. Yang pertama first yang last yang aku kira. Form 4. Bedau nyak ko bedau nurun bedau aktif gereja semua.
Mayanya aku berdoa percaya Tuhan aku. Oh. Form 4 aku berdoa percaya Tuhan. Agak bayu-bayu. Agak percaya ke UFO aku tu. Nak percaya Tuhan aku. Nyak maya kisah yang pertama first encounter dengan terpelik. Mayah agak cerita aku pengalaman aku, and then as years goes by sampai aku nyu ngelala nar. Nyak nama saya non ke rumah. Mesti rumah. Orang rumah banyak mesti rumah orang. Bisik kami nanya. Sesama area dalam kampung ya, meh. Nak tai. Bisik. Okey orang tu orang ke rumah punya bala kabahan bala di sini dia weh. Nan tu munyi sira. Atau sudah mandi. Mandi lah kami semua. Nyak lah first pengalamanku. Nan tu ingat lah, nyak je ingat. Aku ingat experience kami agak lama tersat dah. Agak lama. Pukul 8, 9 ke kami baru pansuat. Lama diri ya. Dia agak insap nadai. Ni nak kunjung ransai. Kini tahu kami pusian ke baru. Aku bisa ke cerita. Tapi itu cerita balaku lah. Ya subak aku ba MRSM betul dia cerita ya lah. Jadi itu kan sedua ya kabannya tu tadi. Kang insap lah tadi, belang insap. Belakang asrama sedua aku deh. Jadi asrama tu kan tu ya bukan tau. Asrama tu bukan tau. Dan ya itu macam bisa tu bunga-bunga ke selalu tanam orang bersekua ya. Dia bisa lebak kenyak ya. Urun kaya. Jadi sedua ya belakang ya lah. Sap tadi boleh. Sap sini. Bisa benda orang aku deh. Bau ujung dia dah. Tapi orang yang lagi sap. Saya lah nemu orangnya induk lelaki leban sama apa? Tadi boleh. Main malam. Lalai kang insap bah. Leban asrama. Selalu di situ. Dah kira sedua ya aku deh. Sap je. Dia dalam beberapa jam lah sedua ya beranau. Tiba aku deh sedua ya dengar bunyi macam utai ke labuh. Ya, dup ke durian labuh ya. Durian labuh ya. Giga nak ke suai kira. Bunyi baru aku deh. Dup ya aku deh. Ya sedua ya nama tanya. Tak sedua mana agak orang ke tadi ya deh. Dia nemu suai mana sudahnya suai mana bedak ya aku deh. Benar suai nama. Nak kira suai berandau je. Sekali aku deh. Cuma tu bunyi baru tanya aku deh. Dup depan berapa meter di sedua ya aku deh. Dia nemu nama tanya macam utai ke orang madah ya. Kena orang mayat kena balut ya. Pucung kah? Pucung kenyak aku deh. Depan seduanya aku deh. Udahnya aku deh. Kan mesti lebat lah. Labu lemak tu guliak lah. Dia nemu utai mana hantu utainya berguliak kenya duduk kenya aja. Tapi tu aku deh sambil berlaku. Utainya berguliak. Dia nemu nama lagu ya. Yang ku ingatnya yang ada mayat jatuh gule. Oh, mayat yang tengah tergulek-gulek je aku deh. Nyak meh. Kenyak lah tu deh. Oh, dia nemu sedua ya. Dia nemu berkes tu mayu jakau. Dup, kalau dikek asrama. Ya, tarik baju. Hari lubah Nama teh berkenyak udukan ngacau nya. Memang sih. Kalau sifat sih dah tu. Sifat sih dah sini kan ngacau orang yang terutama jin lah. Kena yang urung dia teh. Lawan umur terasa kami dia umur dia takut maya dah. Dia takut. Ya surga. Dia ada urung dia. Gagal ya laban. Bantu induk. Laban nyak sila baru sila bisik ke buah lagi. Oh, kini lumayan dia. Atau pun buai naik dia. Minat buai saya takut aja. Buai naik dia kan. Nah, tu seperti agak lah. Lapan nak sikit tak payah nak kita nak payah.
ada ke ngaji lah, Oh. tapi segi penglama aku udah bedau udah. Depan aku nemu sudah antu tu bisa gulai cuma unyu udah detok lah. Bisa sampai udah imun udah. Aku sikit nak menda. Tapi aku nemu banyak aja. Amat apa nak kalah meh. Sida tu kini memang ku faham cara sida nak pas jin aku nak pasti. Jin aku nak pasti. Lawan jin aku nak pasti hantu. Hantunya di sidak wujud tiranya dia hantunya hantu. Oh, jin pun ngawak. Iya, mau nya dia hantunya jin. Aku main kan tu. Jin. Ha. Tapi kan minta lah benda. Gila. Kini kamu nak uliah hutan. Bagi aku macam tu. Sida ukai seperti mana yang kita sangka. Oh. Hanya aja. Ukai seperti mana yang kita sangka. Ya just Jin nanti ditemu wujud. hanya aja. Nak nemu ukai seperti mana yang kita sangka. Ba aku selalu jin bisa ke semak aku lah. Cicak. Jelung berkenyak sudah. Bagi aku lepas aku nak seperti yang disangka. Ya berbeza kepercayaan aku. Bawa orang bukan kalau lagi lah orang Brunei kau. Nama hal Brunei ke Brunei macam mana? Ya aku kadang selalu ngemlek macam nak okey ngemlek macam nanya macam tak uji tak jadi putri kah. Okey. Nanti pasal orang Panggau. Lawan tu baru-baru je aku belajar pasal tu. Mai aku seriap mak. Aku belajar pasal sudah pengaruh ibadah orang Panggau. Tu lain lagi ke sudah tu. Bunian tu atau punya lain lagi enggak? Sida bunian yang aku nak pernah Bunian. Sudah jin nak lalau bunian. Ya, nak apa? nak sama. lah. Nak sama. Pak kau lah di kapsil tiap segi sudut tu. Rupa-rupa mayu banyak kan. Jin bunian tu kairan sama. Oh, Berbeza. Bahkan jin pun dah lama dia ada bumi. Tak nak lalau kalau sudah bunian. Nak udah lalau. so sida bunian tu. Nak lalau orang bunian dah nak nemu ya orang bunian. Lagi mayu gitu bukti dia tak pernah nyator. Dah tu pakai contoh kan masuk orang jin tu dia buat tu. Dia kau mula. Kau pun si ratu sikit lah. Ratu hidup sikit orang bunian lah. Yang ada tor dia kau ni. Ratu bunian sila dia nyok ratu kau ni. Dia masuk kau ni kau. Bahkan ada kalau tidak yang pun kau cerita. Sikit kacau yang jalan dia. Ini sekali. Tu susahnya. Oh sudah. Oh, Bunian nak kacau orang ni. bunian dah kacau. Bunian novel macam-macam. Dia tahu kita kamu dalam bunian. Mai kita berapa minit kita nak berapa jam kini. Oh, artinya kami tak salah masuk bunian. Kai nama berapa jam je dalam bunian. Nama hal ukui. Gila, nak kalah ukui bunyi. Ya, nak kalau ukui bunyi. Nak kalah Dalam bunian. Nak kalah. Selama aku buy SQ tu. Aku nak kalah dengan ukui bunyi tu. Gila. Yang bahkan Nah, bunian yo je dah sebab. Laban yang kata Evans Records. Ukai Singapore pemadah punya kau. Aja. Ya, kini ke mana ni? Nama laban aku amat terlama dah aku ngau aku pengada Evans. So aku sangat ngelala pengawak Evans. Apabila Evans tu apa? Evans dengkah dia horor. So alamnya sitik gig ke ngap yang agak aneh yang susah kan sah kepada dan mungkin kena buat for me aku rasa petara nak itulah konsep yang start pedis sedang tu. Pedis but
bagi aku kan mungkin sida bunian tu sida angel kalau melikat ke tadi laban sida tu melikat jin melikat bisik melikat ga. Ya kita kenapa kita nak nemu Melikat. Dia betul. sigi pada betul. Ada yang melikat aja. Paling penting dekat betul. Ni pun dekat betul. Melikat dia betul. Mayu hari. Kan praktik yang ke ada boleh betul. Semua berani kumat. Laban melikat nanti dalam Old Testament melikat selalunya ada mimpi bersayap. Okey, bagi aku engkau sida nak bersayap. Nak sida bersayap. Sidaknya nak bersayap. Sidaknya bersayap laban sidaknya tadi terapung terbai di pedak sida. So digambar ke orang bisik sayap terbai laban sayap tu tadi terbai. So begini bagi aku nak ya okey pasal gamal bentuk mua sida. Okey selalunya melikat digambarkan buah kuning blond kemasan-masan mua pucat tinggi besar putih mata sida nama kata mata sida biru dan sama-sama berjakut tau kena engkau berjakut tapi mulut nang kebut berjakut kenyak kan tu menatai ke pesan melikat ke ngop tara sida lama melikat tu sebenarnya pengau melikat tu is mesin macam sida gawa ngau ke Tuhan pamannya ada munyi pulai mesti dah Lari dah meh tu dia ai ni ngau. Dia jawab sampai lari bunyi. pedis ke sida dengar takut je dengar banyak psycho Islam. Kau meninggal asal. Angkat sudah. Bakal Sudah angkat. bakal- asal lepas. bakal Cina main bunga api meh Kenapa pasti? nyak yang Cina Enggak dari Cina ke? agak pelik ke tentang tu. Okey berkini ti antu Islam temu antu Cina bisik resis ke sida Tidak aja tanpa ruang waktu nyok. Bebas lah. kadang-kadang kan bisik ke aku bulu yang secara kal lempu sida tu tadi wujud laban kita ingat ke sida nanti kita nak ingat ke sida lenyau sida sebab kita lagi bisik ingat ke sida selagi kita lagi memori nyak memori laban ingat apabila kita mati pengingat kita nak dibaik kita pansut dari tubuh untuk kita nak ngau kita tapi kesedaran kita okey simple betul nama hal aku madah kesedaran kita agi dua sedar laban anti non kesedaran lagi dua tanpa kesedaran begini atau ingat nama tebak non perlu sedar so memori memori nak kesedaran kita okey lebu kita hidup dia tu benung kita nak sedar maka kita spontan semua anyak ke ngau ke dibaik kita keluar ke kita benung hebat nak ngadu nama kita boleh ngagak melodi laban kita udah ngagaknya berjuta kali udah gelala lah berapa kali udah artinya kesedaran bukan memori nyak kita nak boleh ingat tapi kita kini tu terkerja laban kesedaran kita yang kita nak sedar lepas kita hidup di dunia tu kesedaran kita sebagai manusia tubuh ke hidup itu nyak ke nyata tapi nanti nemu ngawal ketidaksedaran nuan Alhamdulillah. nyak salah satu teknik begini aku tahu tergagak lagu kau semua segala sesuatu lepas aku boleh ngawal ketidaksedaran aku ketidaksedaran unconscious nak sedar aku kita nyak aku kadang aku news seronok dengan lagu aku pula Dalam sedar-sedar kita nak sedar. Kita nak sedar kita. nak sedar Dari nak ingat diri sedar tu kawan. Ingat diri sedar. Ya, Jadi, bisa. dia sedar benar-benar dah. Nah, baru lagi. nyak memang ketidaksedarannya nanti boleh ngawal ketidaksedaran begini ngawal ketidaksedaran salah satu cara untuk kita belajar untuk ngawal ketidaksedaran ialah disiplin. Contohnya macam tu. No nak sedar utan jadi rutin.
Okey? Rutin. Praktis setiap hari. Okey, tok pop masuk kereta tok on kaki. Nyak ketidaksedaran nak. Contoh lah dalam yang ekstra. Ya kan lagu lama-lama sumpah tu deh. Lama nak kan dah kau tak boleh semua kan. Lebih ah keluar kan. Semua ya kau. Tiba-tiba ingat lagu lama. Lalu dia lagu spontan. Dah kena deh bro. Jawab kan. Alah. Serti kamu ayat lagu dia disebut. Nah, nama gue mulai menanya. Sedangkan dengan yang ingat ke masa itu. Spontan lagu main jam tawarnya. Dia udah sedang ingat ayat tu boleh nama. Kecil dari tawar. Ketidaksedaran kita. Aku tak tahu. Tiba orang ingat baru nama tu ingat. Mi dia bantah. Ketidaksedaran. Mengawal ketidaksedaran adalah salah satu cara untuk pun bakal okey hantu laban bila kita bila non udah terlalu biasa ngop ketidaksedaran non nak. Nyak ke udu non nak sedar non berjaku ke diri berjaku orang tu. Nyak lah. Sampai udah immune nang Terus menerus meh. terus menerus bakal gila. Well, nama hal orang nyebut gila, laban orang nak boleh berunding kia. Laban nak boleh berunding kia. Nyak orang nyebut gila. Oh, dek kawak direk kok mereka buat. Jadi selalu orang ada orang ada bula atau nak percaya. Okey, ini kebukti kau jadi bercakap orang tu. Okey, nombor satu. Kita nari bisi kaitan kau sidak. Yang kita akan gangau sidak kita pahal. Nyak siti yang aku nak berapa nemu why would you do that? Nama hal Sampai giga. why? Sedang sidak ada ngacau. Dia kena ada ngacau bisa ke mana. Dan ya kesikit untuk ngacau manusia. Ya. Ku Sekali sekali. boleh kelari deh tanya. Ku bisa ke siti cerita aku deh. Siti ceritanya ku dah cerita. Cerita baru lah. Mayanya tahun 2000 berapa kan? Kira 2016 kan tidak silapku. Tiu drama ya, Tiu Dide, udahnya lama tau sisiko lagi kaban kami ya, Timo kami ngau kade. Kami 4 tau. Europe lah kami tu tadi ba spare rumah, depan lagi 2 rumah me ada. Dah, udah Europe dia kami. Kedai, udah kami kedai kami lagi stilurung segini kami selalu ngirup kade. Dia start lah dia de nemu Dide. Cerita lah kami tu tadi pasal cerita pasal tu kami tahu. Dia Dide tadi. Lalu nyampu oh teku temu ke kak aku katanya nabe tak jari aku ya tu tahu semua ya teku temu bantu dia memang bisa. Kami dah udah kami ya Jakob kenyakan kan minta itu rancak ada cerita pesan tu. Tapi udah kami nyebut kenyakan dah lah lurungnya gelap deh. Nang lurung panjang bang. Setelah dia aku deh hari mendung. Dari mendungnya kami asal dah nyamai. Dah ceritanya berapa minitnya aku deh. Mulai kita aku. Dia terlipat aku lepas hari kau hujan ke deh. Fikir aku deh. Dah lah nak nyamai asal. Kak nyamai nak ke nyamai nak aku deh sehati. Mulai kita aku ngirup rumah sepiak kami ya aku lepas corner deh. Ngirup lah kami tu. Kian kami tarik tu. Duduk kami bandu rumah sepiak ya ngirup. Ngirup lah tadi cerita-cerita. Bandu parking kereta ya. Jadi aku tahu nama tu duduk hari sepiak tu deh. Jadi nama tu tiu tu ngak aku Didek tu tadi ngak jalan alun deh kita galek kata deh. Alun pedak ya jalan raya. Cerita lah kami tu deh sambung baru cerita tu ku deh. Didek pun majek ku deh ngau. Teku labau dah buat dah. Ni nak cepu ya teh aku ketemu orang tu ke tahu ke sikit ke disium ku di berap ku ingat ku banyak ku dah. Udah start hujan banyak aku dah mesti. Dia lu macam tukar topik lah tadi.
kini ni nyamusku. Benar nyamusku tiu mainnya. Silap. Ngau didek bedau mainnya. Didek bukan nyamusku apa. Ini kita kayak nyamusku betul temu tu. Udah ya benar di kami berandau lah aku ngotiu tadi ngoti mo tu kami tiga. Pidiat tadi diau. Udah mabuk Udah nyamai pala. Ya. Belum galak ya kedainya. Belum galak ketok. Galak kedai deh. Ya orang dulu aku. Wih, gua. Nama tu nyen ke? Namanya dia nemu ya lu terus namanya baka mensiakan tu ya. Dia nemu mulut dia. Lu mensiakan tu ya. Kedai. Aduh, saya tanya tiu. Mensiakan tu ya. Nih ke Kapal Timonya, labang ke Sigit Tebuyan. Dan Sigit Raja Buyan. Lalu nak boleh berundi ya. Bedahnya, nih. Nyin. Diri nak tinggal kami diri aku dah punya diri. Amat nyak lah first time dalam hidupku aku mendak Indo ya. Mayo bayang kedenti Indo jalan mayo hujan. Mesti kena payung. Udah nanti Maya malam kayak siapa orang Indo gila-gila kena baju panjai. Udah nyak si ketiga ke. Ni bisa Indo tinggi nyu kat ngau saya signboard. Tinggi tingginya. Celaka selama. Bisa pada muak kan ada. Celaka. Dia udah nyak kena ni bisa Indo buat panjai sampai burit. Bisa diam Ya. Udah nyak kena deh. Kelima nya ti orang jalan betah si bunyi ya malam sunyi kami dia ada kaki nak apa kita hujan air dah cik kenya dah jalan dah laju banyak ia jalannya yang okey laju apa ia berkenya ya kenya apa tapi tu tadi saya jalan yang ngirit kaki bang kenya banyak kedai yang pu kaki kain tadi kiba-kiba. Celaka jalan kenya. Kima. Nare bunyi. Ku isreka. Udah yang dia nemu, udah kami medak ya dah. Harinya ya aku dah. Tok kan rumah kami, tembok. Lagi jalan dia aku dah. Dia nemu laban pemuyan. Sorry lah nanti kapan punya ningal atau. Laban gara-gara ya kalau takut dah. Ya orang dulu main seliparnya. Kamu kaget kalau lari ke setir rumah kami ke setik ya aku dah. Ya aku mana? Dia nemu aku tanya ana lari kita aku tunduk kita kantoi kita lagi koko ketok kami tunduk ketok kami kodai kenya dengan ke tembok yang tadi speed ujung bekenya temboknya tunduk kenya kami tanya nak berani mendak limpasnya jalan nak mula keni ya aku cuma irau mainnya kan yang ngetunya lalu terbayang kecil dengan kami kodai lalu nyereg kenya kami dah ya hasil ke bakunya udah santai gate udah ke muka gate dah lah gate saya udah ke lari udah pegai ya main selipar udah ya nyala tadi ya lipas kami gerak apa semua aku mada tanya lemah tu tunggu ana lari kita dia kita udah berdiri kenya ya udah ke lari makanya FBI dia aku dah dia lipas dia ya kami slow kak udah kenya aku dia ada gitu nang nadai ke lalu keluar kami ke gate nang iga benda nadai ke tinggi kan ya tinggi dia kurus kah nak bakal nak temu dia ya adakah ya di pedak nyata ataupun sama-sama nang pedak nyata gila dia udah kejadiannya kan leban mainnya hari 6 malam hari 6 hari sitek kami Sunday service semua nak berbunyi. Ya udah ya limpas ada ya nak. Ya kami lalu kemas sutai semua buai lah semua tadi lagi mayu lah. Pulang ke rumah sepiaknya galek ya. Nak tutup lampu. Nak berbunyi. Laju ke berjalan. Laju dia macam irit lah. Ya bahkan irit tapi ya tadi kenya macam ya tapi ada bunyi. Ada bunyi lalu. Yang kita bisi saya kebas telinga. Lagi enggak kau? Dan mula ku laban main kini madana dia macam terkenyit benda terkenyit gila dia nang nyenda kenya nang tinggi ikon nak bisa laban tes embon kira tinggi ya tinggi ikon
Cuncun baru ekor. Muah sikit dari pedak lah, tutup lah. Dan sikit dari pedak. Celum. Kena cermin mata ke aku kayaknya. Isnya lah first dia lagi aku. Baju ke kain pasal? Kain. Kain lah. Kain. Yang aku ingatnya kainnya kibap-kibap. Dia jalannya ngiri-ngiri style. Nang ada pedak jari ya. So tu yang putih celum je pedak. Buat aja celum. Ha. Semua putih. Dia yang kena payung. Ya udah kibap-kibap ya kan kibap basah lain bah. Oh. Nyak nak basah. Nah, basahnya. Namanya Bagi aku saya aku bisa cuma certain orang boleh bedak ataupun nak disengaja deh kan. Nak disengaja. Bukan kita itu nak ambil kisah bukannya. Macam nada yus ke sini. Nada yus kan. Nama perlukah aku ke bedak? Aku kan mau kena saya takut budak ini aja. So far aku pasal tes spirit roh. Okay. Terkenyit yes. Terkenyit sikit yes. Terkenyit yes. Takut for me why would you takut? Macam takut segina amat nak pula segina takut. Terkenyit lah macam nama pokok dia. Kejap aku akan bunyi. Lari segina. Segina lari segi pernik aku macam amat kejap macam. And then aku kan berunding automatic. Nama ni muncul. Kejap nama tak pintar dah. Kejap Tahu ke takut ke manusia? Takut ke manusia. Mati ya. Cuma tu le gak. For me yang tu sida spirits sida tu they also live here pasal roh and then bila non udah macam makan udah nak die itu nya I'm not really sure bakal selalunya sida kan sebenarnya non nanam 3 hari lah nanti selama 3 harinya agi raya lah roh after non tumba ya kepercayaan silat Cina nanti non nak cukup menunu duit apa semua ayah lagi betul tok mati tu ai okey mati aksiden lain mati tu daripada Cina laban aku kalau berubat ngau mati ke artinya mati aksiden agak sedih okey laban ke mati aksiden sida non bahasa Cina nunu duit bak jalan raya kadang laban sida kalau bisik family member mati korang mau okey laban sida bila mati aksiden especially aksiden sida rohnya akan ulang-ulang aksiden dia jam yang sama say berapa kali sida jam 1 2 3 bala sida sempurna sekali sida bak semarahan sekali aku nak beriko anak aku boleh mendak aku cuma boleh ngasai Indo reko indai ngona depan kereta berat tiba-tiba aku laju boom speed 100 jauh jergo bulu aku cak berat aku cumin dah ya aku kita tekan depan wadah tu anang kalau menyiat padah tak alul bisik alaban aku rasa macam sekut macam orang berbuat masuk munyilah aku tadi kereta aku tu 2 ekor orang belakang 1 ekor orang depan boleh alus lancar engkau mayu orang depan aku
pelik aku kenyak aku berjakut secara unconscious. Takut nak just terkenyit macam nak mahal tu. Ya Rabbi. Kita itu kat jampat. Okey, hari kat pulai kesemarahan dari Pasirian. Nemu nak jalan. Boleh bypass ya. Agak seram. Macam-macam dia. Nya adanya ngetu ba ke apa inai wanak ngetu ba jambatan. Apa maksud itu ya? Aku dah saya baca. Lalu tiba-tiba macam kak lempuang ada kereta. Jalan mana? Oh, di tu kita tu. Jalan aku dah nak. Ya sekali dah lagi jalan tak tahu. Kediri ko. Semua adegan tu Kediri maka. Majority Kediri. Lepas dah bangga aku. Berat. Lama. Kumai aku jahit bangga aku. Angat ekon ko. Ngetuk ko di sisi jalan. Malam harinya. Nama mesti ke depan ke aku. Tidak ke belakang. Masanya udah mesti ability lah. Aku nak boleh medak. Aku just boleh ngasai. Gelap. Anang sekuat dia pansuat sekedar. Bisik mayu kereta bukai. Nyak baru bisik pedak lagi. Gambar belakang. Bisik pakai boleh kurang gelap lah. Jalan aku kereta baru boleh berjalan. Boleh boleh berjakau, saya tahu. Nyak aku first start ketidaksedaran kita, aku boleh berjakau. Aku nak boleh mendak, aku boleh berjakau. Nyak. Nemu sudah tinggal mata kita. Nyak bagi aku nak sure adakah nyak roh manusia atau apa aku nak sure. Nyak aku nak sure. Nadai aku dikacau dari segi bakal utai nyak nundai ngacau mansut ke bunyi nak pernah. Tetapi jin lain cerita. Itu teriak yang nanamu ko ke roh kini. Jin pengalaman aku jin. Umaya pengalaman aku jin. Umaya. Aku dah udah dia terangkat itu dengan aku tubuh untuk lalu tengah tekan nak boleh saya tengok gila aku main paksa aku main mata top pedih amat kasar mayanya nyak aku nak tu kak ngingat ke nyak laban maya saat belaban ngau bala celaka dah nya nama nak katanya mati tumpu mata nggak amat ko kalau nggak caw tanya utanya dan jauh orang nyak ngasup dia merinsa itu apa sidak tu dianjung orang kak gak sila tinggal aja ke orang lah cukup dia orang makai pinyak lah tidak yang boleh mereka makai sidak yang nyak meh dia tidak boleh tanya dia tidak buat lagi dia jen mereka tahu dia tu masalah dia kalau dia so sila nya berhutang ujian lah jen dia dah cukup mintok orang ni dah cukup giang tu kau main wes kau tu ini ke bayar dia kalau main santak si orang ada ya tadi mimpi orang mereka anehnya anda nerima orang ke lebih orang yang kena jumpa sign dia dah tadi orang mereka anehnya dia dalam mimpinya si orang mereka anehnya anda nerima berarti dia nerima boleh dah sudah apa jadi kita ingin tahu mimpi dia mimpi yang pamer jadi kalau ada mimpi yang dinto ini kau ada mereka bangsa siapa ngerti aku pengalaman aku pasal teh beka utai nyelai dalam mimpi ya udah tahun tu umah ya tahun tu umah ya teh pelek mimpi ko nama ti ke mimpi ko paling last ke pelek jap ingat kayak nama ti ke mimpi ko
aluang nemu mimpi ko. Apa mainnya ngam-ngam aluang ke bulai aku mainnya. Mimpi ko. Apa lama udah ke sponsor. Aku mimpi rumah rumah setingkat. Galik ba sofa. Mayanya bisa Stephanie, Aluang, Christy, Patuai Siko. Patuai Siko kena songkok. Gamal ya bakal udah Muammar Gaddafi. Kena mata cipit. Anak muka. Ngena kain. Ya lalu meri kain duit tek ngagai sitek ngagai Christy sitek ngagai nya Stephanie. So duit kok setuai ya. Bakal ngimbai aku tisi aku gali. Petuainya ngagai ujung kaki aku tu. Lalu pedak gambar petuainya. Mata petuainya tu menjam mata. Micit. Kaki aku tu ibu kaki. Micit, bakal kenguruan. Nama kedenya, nama terjadi denya. Ada pada pintu, bakal ke bodyguard. Kesal. Tidak ke belakang, dua ekor orang ni tih aku. Ngena jaket kang rekak. Lari lah aku. Macam jauh. Banyak macam ni tih. Sikok tu ke kurus tu ge. Kak benda kang layak aku deh. Aku lari lah aku. Ngam bisi kancil depan aku. Aku terlantak kancilnya. Aku terlantak tu. Orang kelam kancilnya pun ingat aku gak buka pintu lu kang layak aku. Nama kita tu. Aku majak suruh nama orang kang layak aku magang. Semua orang baju celur magang. Suruh lah. Tak sidak majak. Makin sebab. Udah aku kemunuh ke 6. Nyam mimpi aku pada aku ngalung. Aku nama nak kalah. Kini aku tahu kini nonton bermimpi berkaya. Aku tanah namu, aku nada boleh lalu. Nada boleh brand ko, nada kebuah. So kalau mana mimpinya. Pada aku Kristi pun mana mimpinya. Nama mimpi. Aku ngelaban deh. Entik aku alah dah dalam mimpinya. Ia boleh menjadi satu benda yang Depa lagi tu. Supaya nak kerja si orang ni malah dia ni ada boleh tu. yang lain mah nak kerja. Aneh-aneh sungguh. Nak kalau aku mimpi adalah aku nak lala orangnya. Kepada Cina nak kena lala aku. Seriously aku nak lala. Pelik mimpi. Nama gagak aku nak macam biasa agak lelak agak tapi nak kalau aku mimpi berkaya. Nak dah aku tu berdendam orang. Nyak lah mimpi pelik. Paling last mimpi pelik. Nyak ya. Yang boleh dikingatku. Last. Tapi lama je bulan. Nyak tapi lama udah seberapa alu mu puak. Benda kita kena luka main. Mayanya. Mayanya. Pergi ingat lalu aku. Fresh lalu pelik aku tak. Mia kabalo kau kali kabalo. Pelik lama. Konten tu masuk kita kerugi. Wah ni. Bolas pokok. Okey, jadi naknya aja cerita kita. Udah duka banggai sejam 57 minit. Nah, ada bisi orang ninga, nak awak untuk live streaming ya akan bisi ba YouTube. Nanti kita akan dengar randau kami itu tak dengar meh ba hari-hari kesesuaian. Lalu kita bertemu baru ba. Nanti bisi horror Heaven's Recognition. FM.